Hai guys, so hari ni kita nak masak ayam ala Kenny Rogers. First kita perlukan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, sedikit halia dan juga 1 cube pati ayam. Kemudian kita tambahkan 1 sudu black pepper, 1 sudu gula, setengah sudu garam, 1/4 cawan minyak zaitun ataupun olive oil dan juga 3 sudu sos black pepper. Okey, kemudian kita blendkan semua bahan ni sampailah sebati. Untuk resipi ni kita gunakan separuh ekor ayam. Kita tambahkan 1 sudu minced herbs. Kemudian kita gaulkan ayam dan ubi kentang ni dengan adunan yang kita dah blend tadi. And then kita perap ayam ni selama 1 malam. Kemudian kita bakar pada suhu 180°C selama 1 jam. Okay guys, so inilah resepi ayam bakar ala Kenny Rogers. Selamat mencuba.